Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya menunjukkan tepat jam 11.29 pagi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam penuh keberkatan. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah rahmat, kasih sayang dan keizinannya dapat kita bersama-sama berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini bagi meraihkan majlis Walimatul Urus yang penuh keberkatan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat serta seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti sunnah baginda hingga ke akhir zaman. Yang berbahagia Datuk Muhammad Zahari bin Abdul Ghani, yang berbahagia Puan Jalilah binti Harun, ahli keluarga, kedua-dua mempelai, dif-dif kehormat, tuan-tuan dan puan-puan serta para tetamu yang diraikan sekalian. Bagi pihak tuan rumah, kami mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa untuk hadir sekaligus menyerikan lagi majlis yang penuh bersejarah ini. Jadi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bukan sahaja meriahkan suasana, malah menjadi doa dan kasih sayang buat pasangan mempelai yang diraikan pada hari ini. Jadi hadirin yang dihormati, sepanjang majlis berlangsung, jangan lepaskan peluang untuk mengunjungi Candy Booths yang berada di hadapan pintu masuk yang telah disediakan sebagai manisan buat para tetamu. Di samping itu, nikmatilah juga aiskrim yang lazat daripada Di Habib Ice Cream, khas disediakan untuk memeriahkan lagi sambutan pada hari yang berbahagia ini. Semoga dengan jamuan yang disediakan serta ukhuwah yang terjalin pada hari ini, majlis kita akan terus dipenuhi keberkatan, kemesraan dan kenangan yang indah. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mengikuti atur cara majlis yang telah disusun. Semoga segala urusan pada hari ini dipermudahkan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum sahabat, ni Otai masih berbisa DJ Deli. Alright, bagi kata-kata semangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Melati Tubuh Melata, saya Merbah Depo Cemara. Awal mula pendiri kata, awal bismillah membuka kata. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Selamat besaran kepada Ahmad Rizki yang akan mencari rezeki di sini. Setiap function dia akan ada dekat sini. Tak ada orang lain boleh cover job dekat sini. Saya nak masuk pun tak boleh. Dia punya blog, tembok besar Cina pun tak ada macam ni. Okey, Ahmad Rizki. Baik. Semoga rezeki bertambah-tambah. Baik. Tambah anak lagi, tambah anak. Alamak, nanti kita kongsi-kongsi rezeki bang Okey, baik. Baik. Alright. Okey, alhamdulillah. Terima kasih juga diucapkan kepada sahabat saya DJ Deli yang datang undangan daripada pihak tuan rumah kita hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang agak lebat, namun kita yakin setiap titisan hujan yang turun adalah rahmat daripadanya. Hujan tidak pernah menghalang sesebuah doa, bahkan ketika hujan juga merupakan antara waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Semoga majlis yang kita raikan pada hari ini terus dipermudahkan dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hujan mungkin membasahi bumi, tetapi jangan biarkan ia mengurangkan kemesraan dan kegembiraan kita pada hari yang penuh bahagia ini. Jadi mudah-mudahan setiap langkah tuan-puan ke majlis ini dikira sebagai amal kebajikan dan mengeratkan lagi tali silaturahim sesama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hujan turun membasahi laman, angin bertiup sejuk terasa. Walau cuaca berubah-ubahan, kasih pengantin kekal sentiasa. Jadi rintik hujan jatuh ke bumi, menyuburkan bunga di halaman. Moga bahagia suami isteri hingga ke syurga jadi impian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ada sedikit puisi ringkas lah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Hujan yang turun bukanlah penghalang, tetapi rahmat daripada Allah yang Maha Penyayang. Setiap titisan membawa keberkatan, setiap doa mengiringi sebuah penyatuan. Moga rumah tangga yang dibina hari ini teguh seperti iman, damai seperti selepas hujan dan bahagia hingga ke syurga Tuhan. Jadi kita persilakan tetamu-tetamu yang baru saja hadir untuk menikmati juara hidangan yang telah disediakan. Silakan dan selamat menjamu selera.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hujan ini seolah-olah menyambut hari bahagia pasangan mempelai. Orang-orang tua dahulu selalu berpesan kalau hujan turun ketika majlis, insya-Allah ia membawa rahmat dan rezeki. Jadi kita sama-sama berdoa agar rahmat yang turun dari langit turut mengiringi kehidupan rumah tangga pasangan mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan anda seketika bersama Rosa atas nama cinta. Khas untuk anda terus bersama kami, pastinya menghiburkan untuk anda. Bismillahirrahmanirrahim. Bila tuan-tuan dan puan-puan, waktu sampai tepat jam 12.30 hari. Nampaknya debaran pengantin kian terasa. Dan dengan sebentar saja lagi kita akan menyaksikan acara perarakan pasangan pengantin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu yang dihormati sekalian, kami memohon jasa baik untuk memberikan sedikit ruang dan mengosongkan laluan utama iaitu laluan pintu masuk utama daripada red carpet sehingga kapet hijau. Minta mengosongkan laluan utama. Sebentar lagi kita akan berlangsungnya perarakan masuk pengantin. Kerjasama daripada semua amat kami hargai agar perjalanan majlis dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Okey, kepada para tetamu dan para jemputan yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Apapun kita persilakan masuk tuan-tuan ya di balai penghadapan untuk sama-sama kita menikmati juadah pada hari ini dan juga sama-sama kita merealisasikan yakni rumahku syurgaku untuk pasangan raja sehari kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menu utama kita pada hari ini pastinya menyelerakan. Kita ada nasi minyak dan seterusnya kita ada nasi putih dihidangkan bersama ayam goreng berempah. Seterusnya kita ada daging kari kawah bersama kentang. Serta juga kita ada perut rebung masak lemak cili api dan juga pajeri nenas. Terusnya kita ada ulam-ulaman bersama sambal belacan. Lalu juga kita ada ikan masin serta acar timun berempah. Jadi bagi minuman pula disediakan pink guava yang menyegarkan dan sangkuit oreng untuk dinikmati bersama dengan hidangan. Okey bang, ada dua kereta ni blocking. Mohon perhatian kepada pemilik kenderaan nombor pendaftaran M4324M Pro 2 Beza warna merah. Mohon perhatian kepada pemilik kenderaan nombor pendaftaran M4324M dan juga Pro 2 Alza warna hitam nombor pendaftaran MCR 8004. Saya ulangi, Pro 2 Alza warna hitam nombor pendaftaran MCR 8004. Kedua-dua kenderaan ni minta alihkan segera disebabkan kenderaan anda telah terhalangnya lalu lintas. Ada kenderaan yang nak keluar Pro 2 Beza dan juga Alza warna hitam. Saya ulangi, nombor pendaftaran Pro 2 Alza M4324M dan Pro 2 Alza warna hitam MCR 8004. Minta alihkan segera kenderaan anda. Terima kasih. Apa benar begitu? Okey, kita sambung semula. Menu makanan yang dihidangkan dan juga menu tambahan. Jangan lupa menikmati buah-buahan tempatan sebagai pencuci mulut. Dan istimewanya pada hari ini turut disediakan beberapa stol tambahan buat para tetamu. Antaranya kita ada cendol, seterusnya kita ada Di Habib Ice Cream, dan seterusnya kita ada candy booth serta pelbagai aneka kuih muih yang pastinya menambahkan kemeriahan majlis. Tak lupa juga kita ada bubur caca. Jangan lupakan kita ada juga minuman panas, teh panas dan juga mineral water. Kita disediakan di atas meja. Jadi tuan-tuan dan puan, nasi minyak harum semerbak, lauk tersedia penuh berseri. Jemputlah semua menikmati rezeki yang banyak. Moga bertambah kasih dan ukhuwah di hati. Jadi kalau ke desa membeli kelapa, singgah sebentar di tepi perigi, rezeki tersedia. Janganlah lupa, silakan menjamu dengan hati yang berseri. Jadi akhir kata daripada saya bagi pihak yang berbahagia, Datuk Muhammad Zahari bin Abdul Ghani, dan yang berbahagia Puan Jalilah binti Harun sekeluarga, mengucapkan selamat menjamu selera buat tuan-tuan dan puan-puan. Semoga setiap hidangan yang dinikmati menjadi asbab bertambahnya keberkatan rezeki, mengeratkan silaturahim dan menjadikan majlis ini penuh dengan kenangan yang indah. Jadi selamat menjamu selera dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Jadi saya tinggalkan anda seketika. Sebentar lagi kita sama-sama menyaksikan langkah masuk Raja Sehari. Oleh kerana hujan, kita skip seketika dan insya-Allah kita akan sama-sama menyaksikan langkah masuk pasangan mempelai.